Okay, the second is Nissan Skyline. Nissan Skyline nampak? Nissan Skyline ni macam tipe S je, tapi body tepi nampak ranggi lah. Nampak? Nampak? Dia punya spoiler apa semua nampak balance. Kalau tipe S, dia nampak dekat situ lebih besar. Yang ini dia depan dengan belakang nampak balance. Memang bila kereta yang high end ni, dia punya kejutaraan dia memang dia buat yang memang balance lah. So kita tengok dekat depan walaupun kereta ni memang tahun lama, tapi ini adalah memang kereta-kereta yang high end GTR. Bukan 34, bukan 35. Teka model berapa ni? Okey, belakang kita buat 360. Lebih-lebih kurang je. Video kita lebih-lebih kurang je, minta maaf banyak. Okey, assalamualaikum.